Okey guys, dekat tangan saya sekarang ni bukanlah tripod tapi dia adalah quadripod yang mana dia berbentuk mini. Kecil je, tak lebih daripada tapak tangan saya pun dan mudah untuk bawa ke mana-mana. Selain daripada kita boleh letak dalam beg, kita juga boleh gantungkan dia dekat luar beg. Sebab dia ada bagi satu karabiner ni, kita boleh gantungkan kat luar beg. Jadi nak guna sangat mudah, tak perlu nak buka beg pun. Kita cuma ambil dan terus guna. Okey, mini quadripod ni dia ada grip kat sini yang mana kita boleh masukkan phone kita begini, dan bila kita dah masukkan macam ni, kita boleh jadikan dia sebagai grip holder untuk pegang phone masa kita tengah record video. Tak kisahlah melintang macam ni ataupun mendekat macam ni, memang sangat selesa. Selain daripada grip holder, kita juga boleh jadikan sebagai selfie stick. Hanya perlu pusingkan saja begini, naikkan sedikit, buka kunci tepi ni untuk bagi kita adjust dia punya angle, kuncikan semula dan bukakan saja batang panjang dia. Batang dia boleh panjang sehingga 36 cm. Tak tinggi mana tapi cukup untuk kita jadikan sebagai selfie stick. Dekat atas ni dia ada satu remote shutter tau. Remote shutter ni kita boleh connectkan dengan Bluetooth, kita boleh biarkan dekat sini, kita boleh bawa keluar sejauh 10 meter ataupun kita boleh letak dekat kaki dia ni untuk memudahkan kita ambil gambar masa kita berdalam mode selfie stick. Sangat-sangat mudah. Kemudian dekat bawah dia ni ada kaki tau. Kaki dia ni kalau kita buka boleh keluar 4 batang kaki, yang mana dengan 4 kaki ni akan buatkan dia berdiri dengan agak kukuh juga dekat atas permukaan yang rata. Tak kisahlah dekat atas meja ataupun dekat atas lantai. So, nak tinggi boleh, nak rendahkan pun boleh. Ataupun nak macam unik sikit, kita boleh adjust macam ni ha. Jadikan sebagai holder untuk kita layan live orang ataupun kita sendiri nak buat live pun boleh juga, tak ada masalah. Kita boleh adjust dia punya ketinggian ni, ke ataskan sedikit dan masukkan receiver untuk wireless microphone yang kita pakai masa kita buat live. Memang sangat nice. So guys, apa lagi? Mini quadripod TNW T26 yang wajib anda dapatkan. Lagi-lagi untuk anda yang suka lepak mamak ke, suka record video ke, layan live ke, ini adalah benda yang wajib you all dapatkan. Boleh pilih warna hitam ataupun warna putih. Nak yang ada lampu boleh, yang tak ada lampu pun boleh juga. Tak ada masalah punya. Semua boleh.